Bila masa pula awak senyap-senyap bekerjasama dengan Yan Group tu? Yan Chen jadikan Yue presiden lagi. Awak nak tendang saya keluar dari syarikat kan? Memang salah saya sebab tak bagi tahu awak. Tapi bila Yue jadi presiden, awak dah boleh relax. Lagipun, kahwin dengan Yan Group tu pun bukan bagus untuk syarikat kita. Kan saya dah bagi tahu. Semua saham saya nanti memang akan jadi milik Yue. Sekarang ni apa yang awak nak kelang kabut sangat? Awak tengoklah si Yan dah dapat ambil peluang yang ada. Saya cuma risau je. Bila si Yan dah jadi presiden nanti, Yue langsung tak ada peluang dah. Awak tahu Yue tu anak kesayangan saya. Kalau jadi apa-apa dekat dia, awak ingat, saya akan biarkan aja. Ingat ya, apa-apa lagi lepas ni, tolong bincang dengan saya dulu. Jangan menonong je. Iya. Yue memang berharap pada awak. Kakak! Berani kekal hentikan promosi single adik? Berdendam dengan adik ke? Aku tak dapat jaga dalam kehidupan sebelum ni. Jangan harap ada yang boleh rampas dari aku kali ini. Aunty yang jaga departmen ni paling tahu selok-belok industri ni. Sekarang ni kamu nak masuk campur. Jadi lepas ni nak kena minta izin ke? Betul tu. Awak tahu Yue pandai menyanyi. Kenapa batalkan edaran single dia? Awak takut dia lebih menonjol daripada awak? Jadi, ada siapa boleh jelaskan macam mana single Yue boleh wujud sebenarnya?